Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Fazilia binti Maizan dari OUM Bintulu, Sarawak. Nombor matrikulasi saya ialah 98120113599001. Saya merupakan salah seorang pelajar Fakulti Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dengan kepujian. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu topik yang menarik dalam subjek HBEC 4403, perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak, iaitu perkembangan emosi kanak-kanak serta kepentingan hubungan keterikatan atau attachment dalam kehidupan awal mereka. Apa itu perkembangan emosi? Perkembangan emosi ialah proses di mana kanak-kanak belajar mengenal, mengawal dan mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang sesuai. Hal ini penting kerana emosi yang stabil dapat membantu kanak-kanak berinteraksi secara positif, membina keyakinan diri serta belajar dengan lebih berkesan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menjelaskan bagaimana penjaga memainkan peranan dalam memupuk perkembangan emosi, kesan hubungan keterikatan terhadap perkembangan kanak-kanak serta akibat jika hubungan itu lemah. Apakah yang dimaksudkan dengan penjaga? Dalam pendidikan awal kanak-kanak, penjaga merujuk kepada individu dewasa yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan, keselamatan dan perkembangan kanak-kanak dalam kehidupan seharian mereka. Secara lebih khusus, penjaga boleh merangkumi ibu bapa atau ahli keluarga yang terdekat, guru di taska atau tadika ataupun pengasuh. Penjaga memainkan peranan utama dalam membentuk perkembangan emosi kanak-kanak. Melalui penjagaan responsif, penjaga bertindak balas terhadap keperluan emosi kanak-kanak dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Sebagai contoh, apabila bayi menangis dan penjaga bertindak segera dengan menenangkan bayi tersebut, bayi dapat belajar bahawa dia dalam keadaan yang selamat dan disayangi. Selain itu, penjaga juga perlulah menunjukkan model empati. Empati bermaksud keupayaan untuk merasai dan memahami apa yang orang lain di sekeliling sedang alami. Penjaga menunjukkan sifat empati melalui tindakan dan pertuturan. Sebagai contoh, apabila seorang kanak-kanak sedih dan kecewa kerana mainannya telah rosak, guru boleh berkata, "Cikgu faham kamu sedih, tapi tak apa, jom kita betulkan dan baiki mainan ini sama-sama." Cara ini dapat membantu kanak-kanak belajar mengurus emosi dan membina empati terhadap orang lain. Menurut teori John Bowlby dan Mary Ainsworth, keterikatan yang selamat merupakan asas kepada perkembangan emosi, sosial dan kognitif. Dari sudut emosi, kanak-kanak dengan hubungan keterikatan yang kukuh lebih yakin untuk meneroka dunia dan mudah ditenangkan apabila mereka merasa tertekan. Dari segi sosial pula, mereka lebih mudah bergaul, berkongsi dan menunjukkan rasa empati. Dari segi kognitif pula, apabila mereka merasa selamat, otak mereka lebih fokus dan bersedia untuk belajar. Sebagai contoh, eksperimen Strange Situation oleh Mary Ainsworth menunjukkan bahawa kanak-kanak dengan keterikatan selamat akan menangis apabila ibu meninggalkan bilik, tetapi cepat merasa tenang apabila ibu kembali. Ini menunjukkan kepercayaan emosi yang stabil. After conducting extensive observations of parents and children at home, a student of Bowlby's, Mary Ainsworth, devised such a procedure called the strange situation, which places the child under some stress. It has become the most widely used standardized way to assess the quality of a child's attachment to their caregiver. Here the researchers are recording how 14-month-old Lisa responds in this attractive but unfamiliar setting. How will she react to a stranger?
What will happen when her mother leaves the room and when she returns? It's Lisa's behaviour when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and, on the other hand, to explore the play material. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in the chair reading a magazine. Lisa, where's the bow? Where's the bow? After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. The stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts. Now the first part of the procedure is over, and Lisbeth settles Lisa down again. The stranger leaves them alone together. And soon after, Lisbeth goes too. Lisa is on her own. Her distress is plain to see. Once again, the efforts of the stranger to console Lisa are to no avail. But Lisbeth manages to calm her almost at once, and shortly afterwards the observation ends. Lisa showed outward signs of what's called secure attachment. Can these signs give us an idea of what's going on inside the child's mind? John Bowlby used the idea of an internal working model to describe this. Howard Steele, another attachment researcher, explains what this means. Namun demikian, apabila hubungan keterikatan lemah, kanak-kanak boleh mengalami kesan negatif. Sebagai contoh, mereka mungkin berasa tidak selamat, cepat marah atau takut untuk berpisah daripada penjaga. Sesetengahnya menunjukkan tingkah laku agresif atau menarik diri secara sosial. Misalnya, seorang kanak-kanak yang jarang mendapat perhatian apabila menangis mungkin akan berhenti meminta pertolongan atau mahu dipujuk serta lebih suka untuk bermain bersendirian. Kajian oleh NICHD Early Child Care Research Network mendapati bahawa kanak-kanak dengan hubungan keterikatan yang tidak selamat lebih cenderung untuk mengalami masalah tumpuan dan tingkah laku di sekolah. Secara keseluruhannya, hubungan keterikatan yang kukuh dan penjagaan yang responsif dapat membentuk asas kepada perkembangan emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Melalui nilai kasih sayang dan perhatian yang konsisten, penjaga membantu anak-anak membesar sebagai individu yang yakin dan berdaya tahan. Secara pribadinya, berdasarkan pengalaman saya belajar bahawa setiap tindak balas kecil seperti senyuman, pelukan atau pujian boleh membantu dalam membina kesejahteraan emosi kanak-kanak. Selaku pendidik dalam pendidikan awal kanak-kanak, saya berhasrat untuk mengamalkan pendekatan yang mesra emosi dalam setiap interaksi bersama kanak-kanak.